Assalamualaikum. Ingat tak part 2 yang Mama nak buat masak jering hari tu? Jom kita kopek dulu. Tepilah. Mama nak buat kerja, tepilah. Aduh, tepilah. Penat Mama dengan budak ni. Jomlah kita masuk. Mama nak kikis dulu kulit nipis dia ni. Bila dah siap, bolehlah kita rebus sampai empuk. Bolehlah kita siapkan pula untuk menumis cili, bawang semua tu. Jering tadi kalau dah empuk, kita tumbuk juga dalam lesung tau. Inilah rupa dia, jering yang dah siap Mama tumbuk. Jomlah kita mula menumis bahan-bahan dia tadi. Kalau macam kering sangat, bolehlah tambah air sikit. Lepas tu ikutlah cita rasa masing-masing nak letak garam, gula ke apa. Dah elok rasa masin, manis, lemak semua, bolehlah masukkan jering. Gaul biar dia sebati dengan bahan-bahan tumis tu semua. Dalam 5 minit dah siap lah, boleh tutup api. Sambal jering sedia untuk dihidang. Okey sahabat, jumpa lagi di video Mama yang seterusnya. Jangan lupa support Mama tau.